Ketujuh, pengukuhan sistem syariah Islam. Beta beriltizam untuk melihat sistem perundangan syariah di negeri beta terus diperkasa dengan melangkah seiring arus kemajuan teknologi. Maka beta beranggapan sudah tiba masanya Mahkamah Syariah Pahang diperlengkapkan dengan kecanggihan sistem Artificial Intelligence AI seperti Court Recording Transcription CRT, seperti mana yang telah dilaksanakan di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah di wilayah Sarawak. Sistem ini membolehkan setiap ucapan dan visual di dalam prosiding direkod dan ditranskrip secara elektronik, sekaligus memberi lebih ruang kepada para hakim untuk menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan perbicaraan tanpa perlu terikat dengan catatan manual yang membebankan. Beta menyuruh agar beta menyediakan peruntukan yang sewajarnya bagi merealisasikan penggunaan sistem ini di negeri beta, agar mahkamah syariah kita bukan sahaja cekap dan berkualiti, tetapi juga menggambarkan Islam sebagai agama yang progresif dan berdaya saing. Dalam usaha memperkasa prasarana mahkamah syariah, kerajaan beta telah meluluskan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 20 juta dalam rangka rancangan Malaysia ke-12 bagi pembinaan kompleks mahkamah syariah di Temerloh yang meliputi mahkamah tinggi dan mahkamah rendah syariah. Pembinaannya dijangka dimulakan pada Mei 2025 dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Manakala bagi mahkamah syariah Bentong, beta menaruh harapan agar pembinaannya dapat dimasukkan dalam peruntukan rancangan Malaysia ke-13 dan disegerakan pelaksanaannya. Mahkamah yang berwibawa dan berprasarana moden adalah lambang keadilan yang teguh dan Islam yang gemilang.